Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah SWT bila kita pada pagi ni Allah Ta'ala kumpulkan dalam bulan Rabiul Awal dalam keadaan semua mereka yang mencintai Nabi SAW sedang bergembira dengan datangnya musim menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita di kalangan mereka yang benar-benar mencintai baginda Nabi SAW. Dan tahun ini cukup 1500 tahun daripada kelahiran baginda, 1500 tahun genap selepas kelahiran baginda, maka satunya kita rasa jauh kan, lama betul 1500. Kalau 150 tahun yang lalu orang lahir pun kita dah kata sangat lama, apatah lagi lah 1500 tahun. Tetapi walaupun jauh begitu, biarlah kita jadikan Nabi SAW itu dekat di dalam hati kita. Biarlah Nabi SAW hidup di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita setiap hari semakin mencintai baginda. Kita baca dahulu niat menuntut ilmu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi hadis yang berikutnya daripada bab solat-solat sunat daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, susunan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Kita sampai hadis nombor 13 kan? 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, akhrajahu Muslim. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terutama sembahyang kemudian daripada sembahyang fardu itu ialah sembahyang malam, telah mengeluarkan dia oleh Muslim. Maknanya solat sunat secara umumnya solat malamlah solat yang paling afdal, dan ia berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan solat malam itu dia wajib pada hak Nabi SAW, dan dia sunat bagi umat Nabi SAW. Dan Nabi tidak meninggalkan solat malam walaupun dalam keadaan baginda sakit. Kan disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, waktu baginda sihat, baginda solat dalam keadaan berdiri, dan apabila baginda sakit, baginda solat dalam keadaan duduk. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW, hari itu kita pernah baca hadis ni, Nabi solat, mula-mula Nabi solat tu kadang-kadang mula berdiri, lepas tu duduk, lepas tu berdiri balik. Kadang-kadang mula duduk, lepas tu berdiri. Kan? Bila keadaan macam mana, dalam keadaan sakit, baginda duduk, ataupun penat, letih, baginda duduk. Sedangkan mula-mula tu berdiri. Kan? Ataupun
mula-mula tu duduk, rasa segar sikit, berdiri. Jadi itu perkara yang biasa. Dulu kita pernah baca hadisnya. Jadi senang ceritanya, Nabi tak tinggalkan solat malam. Maksudnya dalam keadaan begitu sekali. Dalam keadaan terpaksa berdiri, duduk tu pun solat juga. Itu maknanya terpaksa sungguh dah tu. Sampai solat tu terpaksa mula-mula berdiri, lepas tu duduk. Maknanya memang penat betul lah tu kan. Dan kita juga tahu yang Nabi SAW solat pada waktu malam ini kan sampai bengkak-bengkak kaki kan. Sampai bengkak-bengkak kaki. Okey, cumanya bila disebutkan tentang afdal kat sini kan, afdalus salah ba'dal faridah. Yang paling afdal, solat yang paling afdal selepas daripada solat fardu adalah solat malam. Dengan erti kata secara generalnya solat malam memang lebih afdal daripada solat siang. Solat sunat malam lebih afdal daripada solat sunat siang. Itu secara general. Tetapi kalau kita nak detailkan betul-betul, solat yang paling afdal, solat sunat yang paling afdal lepas solat fardu adalah solat apa? Kan witir kan. Solat ni waktu siang. Duha kan. Sunat wudu kan. Jenuh cuba semua solat sunat semua try. Solat yang paling afdal, solat sunat yang paling afdal adalah solat raya. Solat raya. Solat raya. Solat raya. Solat sunat raya. Hari raya. Solat sunat raya. Solat sunat hari raya. Dia panggil solat al-aidain kan. Solat hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Antara dua solat sunat tu pula yang paling afdal adalah solat sunat Aidil Adha. Aidil Adha, nombor 2 baru Aidil Fitri. Habis itu kan waktu siang, mana ada solat raya waktu malam? Habis kalau hadis ni sebut seafdal-afdal solat sunat adalah solat pada waktu malam, maksudnya secara generalnya solat tahajud itu memang lebih afdal daripada solat-solat sunat yang nak dibuat, contohnya solat sunat mutlak pada waktu siang. Jadi kalau kita nak solat semata-mata solat, tak ada sebab apa-apa, maka malamlah lebih utama daripada siang. Sebab malam itulah yang dipanggil solat malam ataupun tahajud. Solat tahajud ni kan solat malam. Jadi solat sunat malam dipanggil tahajud. Apa-apa solat pula. Pada waktu malam, solat sunat dipanggil lah tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Daripada waktu malam, maka bertahajudlah. Jadi, senang ceritanya, yang antara siang dengan malam, maka solat malam lebih afdal secara general. Tetapi kalau secara spesifik, solat sunat raya adalah solat sunat yang paling afdal. Dan Aidil Adha paling afdal, nombor 2 adalah Aidil Fitri. Lepas tu solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana lagi afdal daripada solat-solat sunat yang lain. Dan bahkan gerhana pun yang lebih afdal gerhana matahari. Lepas tu baru gerhana bulan. Ada gerhana bulan yang waktu malam. Gerhana matahari kan waktu siang. Tapi gerhana matahari lebih afdal daripada gerhana malam. Gerhana bulan. Kemudiannya solat minta hujan. Solat istisqa. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita kira yang semua jenis ni, solat raya, dua-dua solat raya lah kan. Solat gerhana, dua-dua solat gerhana. Solat minta hujan, dia bukan berbentuk harian kan. Tak ada orang solat minta hujan setiap hari. Gerhana apatah lagi. Raya lagilah kan. Jadi semua tu memang dia bukan berbentuk harian. Yang berbentuk harian, yang paling afdal antara semua sekali tu adalah solat sunat witir. Solat sunat witir. Jadi antara solat yang bentuk harian yang berbentuk harian yang paling afdal adalah witir. Dan witir kan solat malam. Jadi termasuklah hadis ni.
Jadi hadis ni bila sebutkan sebaik-baik, seutama-utama solat sunat selepas solat fardu, juga merujuk kepada solat yang dibuat pada tiap-tiap hari. Dia solat witir. Solat witir. Itu paling afdal. Lepas solat witir, baru pergi pada solat rawatib, qabliyah, ba'diyah tu. Dan kita pun dah baca pada sebelum daripada ni. Kelas kita pasal solat sunat rawatib. Jadi solat sunat rawatib yang paling afdal antara semua solat sunat rawatib adalah solat sunat solat sunat subuh. Betul. Qabliyah subuh. Ni kan solat sunat subuh. Rawatib ni kan qabliyah ba'diyah tu yang kita dah baca pada minggu lepas, 2 minggu lepas. Jadi yang kita baca-baca tu kan ada qabliyah, ada ba'diyah kan. Okey, antara semua tu yang paling afdal adalah qabliyah subuh. Walaupun kalau ikutkan ba'diyah isyak tu malam kan. Qabliyah subuh tu kira dah siang lah. Sebab dah subuh. Kan malam dikira antara maghrib dengan subuh. Jadi maknanya bila dah subuh je maknanya dah siang. Kan? Tapi tetap dikira sebagai solat yang lebih afdal. Tu antara banyak-banyak rawatib. Kan? Lepas tu baru pergi tarawih. Yang ni yang kita biasa mention, kalau kita sembahyang tarawih jangan tinggal sembahyang sunat ba'diyah isyak. Dan sebab ba'diyah isyak lebih afdal daripada tarawih. Walaupun tarawih tu sunat berjemaah kan. Ba'diyah sembahyang seorang-seorang. Biasanya yang berjemaah lebih afdal daripada yang sembahyang seorang. Cuba kita tengok tadi, solat raya, solat gerhana, solat minta hujan. Ni tiga-tiga solat ni, solat yang memang disunatkan berjemaah. Jadi dia paling afdal sekali, antara semua sekali. Tapi solat tarawih dia duduk bawah sikit. Dia berbeza dengan yang tiga yang tadi tu. Yang tiga yang tadi tu solat sunat disunatkan berjemaah, dan memang itulah yang paling afdal sekali. Maknanya jangan tinggal lah seberapa boleh. Tapi lepas tu dia pergi solat witir. Solat witir ni disunatkan berjemaah pada bulan Ramadan aja. Solat witir pada bulan Ramadan disunatkan berjemaah. Lain daripada bulan Ramadan tak disunatkan berjemaah. Lepas tu pergi pada solat apa tadi? Solat rawatib. Solat rawatib memang confirm dah tak berjemaah. Lepas tu baru pergi solat tarawih. Solat tarawih disunatkan berjemaah balik. Jadi dia punya susunan dia bukan hanya sekadar tengok pada dia berjemaah ataupun tidak. Solat tarawih memang duduknya lepas daripada solat sunat yang lain tu. Sebab apa? Sebab solat sunat tarawih ni ada waktu yang Nabi SAW buat secara berjemaah, ada yang tidak. Macam witir jugalah. Witir kan pada bulan Ramadan aja berjemaah. Solat sunat tarawih pun begitu juga kan. Ada waktu yang Nabi solat bersama-sama dengan sahabat dekat masjid. Ada yang Nabi tak keluar kan. Nabi tak keluar. Yang disebutkan sebab Nabi takut diwajibkan sembahyang tarawih tu kan. Jadi sembahyang tarawih ni ada waktu Nabi berjemaah, ada yang tidak. Okey, kemudiannya solat sunat duha. Dengan lepas tarawih baru duha. Jadi antara duha dengan witir sebenarnya lebih bagus kalau kita nak prioritaskan witir lah. Kalau contoh nak mula dengan sembahyang sunat. Kan kalau rasa macam aku ni masih pemalas. Kalau nak buat semua sekali tiap-tiap hari mungkin tak kuat. Maka mula semua kita buat. Tapi yang nak betul-betul cuba sedaya upaya untuk konsisten, boleh mula dengan witir dulu. Witir 3 rakaat tu. Okey. Lepas tu baru solat-solat sunat yang lain. Okey. Jadi solat witir dia termasuk daripada solat malam termasuk daripada hadis ni lah. Solat malam. Afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Maka lepas daripada tu kita terus jumpa pada hadis yang berikutnya, hadis Sayyidina Abu Ayyub cerita tentang witir. Jadi tadi tu kira macam dia punya starting dia lah. Kan? Maka terus kita pergi kepada khusus cerita tentang sembahyang witir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al
wa man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al, rawahul arba'atu illa Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfahu. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang dipanggil orang dengan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu lazim atas tiap-tiap orang Islam. Terjemahan dia lazim Hak ke atas setiap Muslim. Hak tu kalau kita terjemah, biasanya kita akan gunakan perkataan wajib. Wajib ke atas setiap Muslim. Hakun ala kulli Muslim. Kemudiannya, man ahabba an yutir, siapa sukakan berwitir 5 rakaat, maka perbuatlah. Dan siapa suka berwitir dengan 3 rakaat, maka perbuatlah. Dan siapa suka berwitir dengan serakaat, maka perbuatlah. Telah meriwayatkan dia oleh 4, melainkan Tirmidzi, dan mengatakan sahih akan dia oleh Ibnu Hibban, dan mentarjihkan oleh Nasa'i akan hadis mauqufnya. Mauquf maksudnya apa? Dia terhenti pada sahabat. Maknanya dia yang cakap ni adalah sahabat Nabi tu. Siapa dia? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baca kat bawah, siapa dia Sayyidina Abu Ayyub? Sayyidina Abu Ayyub ialah Khalid bin Zaid bin Kulayb, yang masyhur dengan panggilannya Abu Ayyub, dan ialah seorang daripada orang besar-besar sahabat Nabi. Hadir ia perang Badar dan telah menumpang Nabi di rumahnya pada waktu datang berpindah Nabi ke Madinah. Telah mati perang ia waktu melanggar negeri Istanbul dan berkubur di sana pada tahun 50 Hijriyah. Ini kita kenal lah sahabat ni, saya tak payah cerita panjang pun. Sayyidina Abu Ayyub seorang sahabat yang sangat masyhur kan, sahabat yang menjadi tuan rumah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bila Nabi berhijrah, Nabi stay dekat Quba 4 malam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat Nabi gerak masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal. Kan? Jadi Nabi dah ada di Quba pada 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11. 12 tu gerak ke Madinah, gerak masuk ke dalam kota Madinah. Di Quba, Nabi duduk di rumah Sayyidina Kulsum Ibnu Hidam. Jadi itu tak apalah, itu sekejap aja. Setakat 4 malam aja kan, duduk kat rumah Sayyidina Kulsum. Lepas daripada tu, bila Nabi masuk ke Madinah, kan Nabi dijemput oleh sahabat-sahabat untuk tinggal kat rumah mereka masing-masing. Kan semua berebut. Siapa tak nak berebut? Nabi datang. Jadi semua berebut nak Nabi duduk kat rumah mereka masing-masing. Tapi akhirnya Nabi duduk dekat rumah siapa? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kan unta tu yang bergerak. Unta tu berhenti kat mana? Berhenti kat mana? Dekat mana yang dijadikan masjid? Dekat mana yang Nabi akan menetap? Nabi kata biarkan unta tu. Maksudnya jangan tarik dia, jangan berhentikan dia. Nanti dia berhenti sendiri. Jadi dia berhenti dekat mana sekat situ, okey situ Masjid Nabawi. Lepas tu dia gerak lagi sikit, okey dekat sini Nabi akan menetap. Dekat mana dia berhenti? Dekat rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia 2 tingkat. Kan? Rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi SAW duduk di bawah, tapi Abu Ayyub jadi tak sedap pula. Kan? Sebab dia punya macam rumah papan kan, rumah kayu. Jadi dia punya kotoran tu kalau pijak takut jatuh ke bawah, kena pada Nabi SAW. Dia minta untuk Nabi duduk di atas. Jadi tak apalah, ceritanya panjang lah macam mana sepanjang masa tu mereka berkhidmat untuk baginda Nabi SAW dekat rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudiannya disebutkan kat sini Sayyidina Abu Ayyub ikut perang Badar. Sayyidina Abu Ayyub ni seorang pejuang yang memang berjuang dalam macam-macam peperangan. Maksudnya semua peperangan bersama dengan Nabi SAW bermula daripada perang Badar. Beliau ada bersama dengan baginda. Dan sampailah bila beliau dah tua dah. Kan? Beliau dah tua, beliau nak ikut juga join misi ke Istanbul. Misi untuk membebaskan kota
Konstantinopel ataupun kota Istanbul lah sekarang kita panggil Konstantiniyah kan, dalam bahasa Arab. Jadi nak buka kota Konstantiniyah tu, walaupun beliau dah tua, beliau nak pergi juga. Sebab apa? Beliau nak termasuk dalam hadis yang Nabi SAW bagi tahu, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Jadi dia nak termasuk dalam hadis tu. Jadi dia pergi juga, tapi akhirnya dia meninggal dunia sebelum sempat pun masuk ke Istanbul, dan memang tentera Islam pun tak berjaya pun waktu tu nak buka kota Istanbul. Tapi dia wasiatkan supaya jenazahnya ditanam di pinggir kota Istanbul itu, dekat dengan sungai tu ataupun teluk tu. Jadi dikebumikan beliau di situ. Sampailah akhirnya sekarang ini makam beliau diziarahi oleh siapa-siapa yang pergi ke Istanbul. Bahkan orang Turki sendiri sangat memuliakan makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sampai mereka gelar Sayyidina Abu Ayyub ni, mereka panggil Ayyub Sultan. Ayyub Sultan. Jadi kalau pergi ke Istanbul, kotlah tiba-tiba tersesat sampai ke Istanbul, kan? Dan dekat sana tak tahu nak macam mana nak pergi ke, kalau bukan ikut trip pelancongan kan, tourist guide, tak ada, sendiri-sendiri nak berjalan. Macam mana nak pergi ke makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tanya je kat orang Istanbul, semua tahu. Sebut je Ayyub Sultan, insya-Allah dia akan tahu. Kalau sebut Abu Ayyub Al-Ansari, belum tentu dia orang tahu. Tapi kalau sebut Ayyub Sultan, insya-Allah semua Istanbul tahu kat mana. Memang begitulah. Nanti dia tunjuklah. Tapi kita cakap dengan dia macam ayam dengan itik lah. Sebab dia bukan kerti bahasa Inggeris. Kita pula tak kerti bahasa Turki. Macam tu lah. Tapi dia boleh tunjuk lah. Dia tunjuk. Ni saya cerita ni pengalaman sendiri sebenarnya ni. Saya pergi ada seminar kat sana kan, bentang paper dekat Istanbul. Jadi ada masa free sikit. Biasalah seminar ni dia ada waktu-waktu yang senggang sikit kan. Jadi waktu yang kosong sikit tu, macam mana aku nak pergi ziarah Sayyidina Abu Ayyub ni? Tak tahu kan. Jadi pandai-pandai je lah. Naik bas, turun bas semua. Tapi tanya je kat orang Istanbul, tanya kat orang Turki tu, Ayyub Sultan. Mula-mula tanya Abu Ayyub Al-Ansari, dia tak tahu. Dan sekali ternampak ada satu tulisan kat itu. Waktu tu tak ada Google ni, internet tak ada pun. Jadi macam mana ni? Tanya je lah, Ayyub Sultan. Ayyub Sultan. Terus dia tunjuk. Suruh naik bas ni, turun kat mana apa semua kan. Kita tanya je lah, tanya kat driver bas tu. Turun bas ni kat stesen ni, naik pula bas lain. sampai dekat situ. Alhamdulillah. Balik naik taksi je lah. Tak adalah nak naik bas lagi dah. Jadi memang semua kenal Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan semua pemimpin Turki apabila naik jadi khalifah, hari pertama mereka jadi khalifah tu, mereka akan pergi ke makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dulu. Mereka akan solat dulu dekat masjid Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, berdoa, kiranya bertawassul lah dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, barulah mereka akan naik tahta. Memang gitu. Sampai jalan belakang masjid Abu Ayyub Al-Ansari tu nama dia Jalan Khalifah. Sebab semua khalifah akan jalan kat situ. Setiap khalifah naik, sebelum dia naik tahta, dia akan pergi kat masjid Abu Ayyub Al-Ansari dulu. Memuliakan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Macam Sayyidina Abu Ayyub tu dah khalifah mereka yang sebenar. Sebenarnya begitulah. Sebab tu dia orang panggil Ayyub Sultan. Budak-budak kalau nak bersunat pun macam tu juga. Hari dia orang nak pergi bersunat tu, dia orang akan pakai baju macam raja. Pergi ke masjid Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dulu. Jadi kalau kita pergi ke situ, nampak budak-budak, Allah, comel-comel, je kecil-kecil, tapi pakai hebat macam tu kan. Tu nak bersunat lah tu. Memang begitu dia punya budaya orang Turki. Okey. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Okey. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu lazim atas tiap-tiap orang Islam. Maksud kasih kalau kita tengok al-witru haqqun ala kulli muslim. Kalau kita boleh terjemah dan mengikut riwayat yang lain, memang sebut hakun wajibun. Hakun wajibun, hak yang wajib. Dalam riwayat yang lain sebut gitu, hakun wajibun, hak yang wajib.
Maknanya seolah-olah witir ni wajib lah. Kan? Seolah-olahnya begitulah. Bahkan dalam riwayat lain sebut faman lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak berwitir maka dia bukan di kalangan kami. Oh, dahsyat tu. Kan? Jadi oleh kerana itulah kalau kita tengok ada bawah tu ada sebut footnote, maka hadis ini dalil bagi mereka yang mewajibkan sembahyang witir, maka ialah Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kata witir itu wajib. Okey, mazhab Hanafi mengatakan witir itu wajib. Jadi bila sebut hak, maknanya wajib. Kan? Lagi-lagi dalam riwayat yang lain, siapa yang tidak berwitir bukan di kalangan kami. Oh, lagilah. Kan? Dahsyat. Maknanya itu menunjukkan kewajipannya. Habis, jumhur, majoriti termasuk mazhab Syafi'i, semualah 3 mazhab lagi kan. Mazhab Hanafi kata wajib, lagi 3 mazhab kata sunat. Berdasarkan kepada apa? Kepada hadis yang berikutnya lepas daripada ni. Jadi tak apalah, sebelum kita baca hadis yang berikutnya pun, habis yang kalau dikatakan falaisa minna tu macam mana? Bukan di kalangan kami. Ui, macam berdosa lah kalau tak buat, seolah-olahnya gitu kan. Tapi ulama takwilkan, maksudnya bukan dia daripada jalan sunnah kami. Macam tu. Maknanya bukan di kalangan kami tu bukan maknanya bukan di kalangan umat. Bukan maknanya Nabi tak mengaku umat. Tapi maknanya dia ni termasuk di kalangan orang yang meninggalkan sunnah aku. Jadi orang yang tak berwitir, kiranya orang tu tak mengamalkan sunnah itu. Itulah maksudnya. Okey, kemudiannya siapa yang suka berwitir 5 rakaat, maka buatlah. Siapa yang nak witir 3 rakaat, buatlah. Siapa yang nak witir 1 rakaat, buatlah. Kan? Hadis ini juga sebenarnya jadi dalil wajib dalam mazhab Hanafi. Sebab dia kata, Nabi kata, fal yaf'al, hendaklah melakukannya. Kalau terjemah betul-betulnya. Ataupun terjemah kat sini, maka perbuatlah. Itu kan fa'il amar lah kiranya, fa'il mudhari' yang termasuk lamul amr. Maksudnya perintah. Fa'il mudhari' masuk lamul amr jadi perintah. Perintah. Fal yaf'al. Hendaklah dia lakukan. Habis kalau perintah tu kan wajib lah. Dan Nabi perintah. Jadi mazhab Hanafi, dia kata perintah dekat sini dengan erti kata wajib. Tapi dalam majoriti ulama kata perintah kat sini maksudnya sunat. Sunat saja. Dalil yang witir itu bukan wajib, nanti kita akan bincangkan. Dan kemudiannya di sana ada lagi hadis yang lain. Contohnya hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu kepada seorang sahabat yang datang jumpa Nabi, maka Nabi bagi tahu 5 salawatin, ada 5 salat kan, yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas hamba. 5 kan. Jadi 5 je lah yang wajib. Lain daripada 5 tu tidaklah wajib. Okey. Kemudiannya kalau kita tengok hadis ini juga ada menceritakan tentang bilangan witir, bilangan rakaat dalam witir. Dan bilangan rakaat dalam witir disebutkan 5, 3 dan 1 dalam hadis yang ini. Bukan bermakna itu aja yang ada. Kan? Jangan kita faham kata hadis ni bila sebut 5 maknanya 5 je lah witir kan. Bukan. Nanti kita akan baca hadis nombor 19 contohnya. Dan maka kita akan jumpa bilangan witir yang lagi banyak. 19, 20, 21 tak sebut bilangan. Tak apalah. Tapi senang ceritanya hadis nombor 19 dengan 20 tu ada sebutkan bilangan lagi. So bilangan witir ada banyak lagi. Nanti kita akan bincangkan satu persatu. Secara ringkasnya kalau kita boleh sebut, yang paling afdal witir itu, bukan paling afdal, yang paling sempurna, bukan paling afdal paling sempurna witir itu adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Paling sempurna. Minimum kepada sempurna 3 rakaat. Dia sempurna, tapi sempurna ni pun dia ada minimum dengan
yang paling sempurna, dipanggil akmalul kamal. Akmalul kamal maknanya yang paling sempurna antara yang sempurna itu. Kan? Maka 11. Minimum kepada yang sempurna 3. Minimum kepada solat witir 1. Berdasarkan kepada hadis ni. Sebab hadis ni kan kata 1 kan. Man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Siapa nak witir 1 rakaat, buatlah. Maknanya boleh juga buat witir 1 rakaat sahaja. Boleh. Tapi itu paling minimum lah. Dan ulama menyatakan bahawasanya makruh untuk kita witir 1 rakaat sahaja pada setiap malam. Okey. Tak apa. Itu kita bincang bilangan rakaat itu nanti kita akan juga. Apa pun senang ceritanya hadis ini menjadi dalil kepada wajibnya witir dalam mazhab Hanafi dan sunat witir dalam mazhab yang lain. Kemudiannya kita akan baca pula hadis yang ke-15 dan 16 serta 17 dan 18 nanti. 18 nanti akan bincangkan tentang hukum witir. Masih lagi bincang tentang hukum witir. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Ini kata Sayyidina Ali ya. Laisal witru bihatmin kahayatil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa hassanahu wal Hakimu wa sahahahu. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, tiada witir itu fardu seperti fardu sembahyang 5 waktu, tetapi ia sunat, telah disunatkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dekat sini Sayyidina Ali kata tidak wajib. Okey, tidak wajib. Jadi sebutkan tentang sunnah yang disunatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kepada 3 mazhab yang lain dan mengatakan bahawasanya tidak wajib sembahyang witir. Tetapi habis diorang faham macam mana hadis ni? Diorang faham hadis ni mazhab Hanafi, dia kata macam ni. Solat 5 waktu tu solat fardu. Solat witir wajib. Dalam mazhab Hanafi dia ada bezakan fardu dengan wajib. Jadi dia kata yang fardu tu 5. Yang wajib tu witir. Maknanya wajib tu kalau tak buat berdosa juga. Tapi beza dia adalah kalau mengingkarinya tidak jatuh kafir. Jadi dia tak adalah sama level dengan solat fardu. Mereka tetap mengatakan solat fardu tu 5 sebab hadis-hadis banyak sebut solat fardu 5 waktu. Jadi akhirnya mereka kata ada beza, ni fardu, ni wajib. Itu tak apalah, itu mazhab diorang. Tapi kalau kita tengok, sebablah kadang-kadang kita tengok banyak sahabat-sahabat kita yang daripada mazhab Hanafi, sama ada orang India, Pakistan, Cina, mereka akan sembahyang witir lepas sembahyang Isyak. Biasanya mereka akan sembahyang witir. Kalau kita tengok dia orang ni, bila dia orang sembahyang Isyak kat masjid, memang dia orang akan witir. Dia orang tak tinggal witir. Walaupun kita kata Masya Allah rajin betul dia orang ya. Memanglah rajin, wajib. Tapi kita jawab balik, benda wajib pun banyak je orang malas buat kan. Okey. So Masya Allah ya, dia orang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini betul, walaupun dia orang rasa wajib, tapi ya, bagi kita tetap kita akan kagum sebab mereka mengamalkan sunnah tersebut dengan konsisten. Okey, hadis yang berikutnya pun wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma intadharuhu min al-qabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yaktuba alaikumul witr. Rawahu Ibn Hibban.
Dan riwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga sembahyang sunat malam-malam dalam bulan Ramadan. Kemudian menanti oleh sahabat-sahabatnya akan Nabi daripada malam yang akan datangnya, maka tiada keluar ia dan bersabda ia bahawasanya aku takutkan bahawa difardukan atas sekalian kamu akan sembahyang witir. Nabi SAW solat pada bulan Ramadan, pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Kemudiannya pada malam yang berikutnya dinanti oleh para sahabat. Tengok-tengok Nabi tak keluar. Kan? Kemudiannya Nabi SAW mengatakan takut difardukan ke atas umat solat malam yang mana di dalamnya ada solat witir. Jadi oleh kerana itu kalau kita tengok ada riwayat yang sahih, dia cuma sebut begini je. Aku takut difardukan kepada kalian. Itu je. Jadi itu yang menyebabkan kita sebut tadi tarawih tadi itu tak wajib. Sebab Nabi kata aku takut difardukan kepada kalian. Macam tu je. Stop kat situ. Kat sini aku takut difardukan kepada kalian sembahyang witir. Dengan erti kata apa dia? Dengan erti kata sembahyang malam, tarawih dan witir. Dan aku takut difardukan kepada kalian. Dan daripada hadis ini juga kita dapat pengajaran sembahyang witir itu bukanlah sesuatu yang wajib. Sembahyang witir bukanlah wajib. Dalam satu riwayat sebut Nabi solat malam pertama daripada Ramadan, orang pun berkumpul sembahyang dengan Nabi. Malam yang kedua, malam yang ketiga, lagi ramai daripada malam yang pertama. Cuma pada malam yang ketiga tu yang Nabi tidak keluar, melainkan pada pertengahan malam. Dan sebab apa? Nabi kata, aku takut difardukan kepada kalian. Yalah, cuma kita kena fahamlah kan. Maknanya takut difardukan itu bukan maknanya tak payah buat. Kan? Itu menunjukkan kepada betapa pentingnya perkara tersebut. Bagus sangat perkara tersebut. Hadis yang berikutnya pun macam tu juga. Kan? Hadis yang berikutnya, cuma hadis yang berikutnya lebih kepada time. Kan? Sembahyang witir itu. Wa an Kharijah ibni Hudzafah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qal al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahhahu al-Hakim. Wa rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa nahwahu. Okey, daripada Kharijah ibni Hudzafah, beliau berkata, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Tuhan telah menambahkan, yakni menokokkan sekalian kamu dengan satu sembahyang, ialah lebih baik bagi sekalian kamu daripada yang merah dari unta. Kata kami, apa dia ya Rasulullah? Sabdanya, ialah sembahyang witir antara sembahyang isyak sampai terbit fajar. Dan diriwayatkan Nasa'i yang mengatakan sahih, dan diriwayatkan oleh Ahmad bin Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada neneknya seumpamanya. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita baca dulu Kharijah bin Hudzafah. Kharijah bin Hudzafah. Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi daripada bangsa Quraisy, lagi bangsa Adawi, Al-Adawi, seorang pahlawan perang, menyamai seorangnya itu akan 1000 pahlawan berkuda. Masya-Allah. Hebat tak hebat dia. Tapi ni maknanya bahasa sastra. Bukanlah maknanya satu sama dengan 1000 sungguh. Tapi maknanya dia punya kehebatan dia dalam berperang, pahlawan perang seperti 1000 pahlawan berkuda. Diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Amr bin Al-As telah minta bantuan tentera daripada Sayyidina Umar, Khalifah Rasulullah SAW, dengan 3000 tentera. Maka dibantu oleh Sayyidina Umar dengan 3 orang menempati 3000 orang tentera itu. Kharijah ibn Hudzafah, Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Al-Miqdad ibn Al-Aswad.
Ini zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Dalam perang tu, Sayyidina Amru jadi panglimanya. Jadi waktu peperangan, tengok tak cukup ramai tentera Islam ni nak berdepan dengan tentera yang begitu ramai, tentera musuh. Jadi Sayyidina Amru tulis, hantarkan surat, minta bantuan daripada khalifah. Hantar lagi tentera Islam yang ramai, minta hantar 3,000 orang. Sekali Sayyidina Umar hantar 3 orang. Sayyidina Umar kata 3 itu seperti 3,000. Okay, Kharijah bin Hudzafah, Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Dan sungguhnya telah dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi hafizahullah akan satu kitab pada menyebutkan segala sahabat Nabi yang seorang daripadanya menempati 1,000 tentera. Nama kitabnya Hilyatul Maidan wa Nazhatul Fityan fi Tarajimil Fattaki Wasyuja'an. Masya-Allah. Tetapi kitab itu belum bercetak. Maka Kharijah bin Hudzafah itu telah menjadi qadi di negeri Mesir. Telah dibunuh orang Khawarij akan dia dengan curi bunuh. Bunuh apa? Bunuh curi lah kan. Pada tahun 40. Kerana datang yang membunuh itu dari negeri Iraq. Hendak membunuh Amru bin Al-As. Tiba-tiba terbunuhkan dia kerana pada sangkanya ialah Amru bin Al-As. Kita tahu kan Khawarij, dia nak bunuh 3 orang. Waktu tu kan, dia nak bunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Amru bin Al-As. Kenapa 3 orang tu? Sebab majlis tahkim. Majlis tahkim. Apa dia majlis tahkim? Apabila berlakunya pertembungan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, siapa yang sepatutnya menjadi khalifah? Sayyidina Ali dah jadi khalifah dah. Tapi Sayyidina Muawiyah juga dikatakan layak untuk menjadi khalifah. Menggantikan Sayyidina Osman. Jadi akhirnya apa yang berlaku, mereka buat satu majlis yang dinamakan sebagai majlis tahkim. Nak tentukan siapa yang akan jadi khalifah. Maka yang bersetuju waktu itu adalah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Dua-dua setuju untuk buat majlis tahkim tu. Dan yang diketuai tahkim itu oleh Sayyidina Amru bin Al-As. Jadi 3 orang ni bersetuju dengan majlis yang dipanggil tahkim. Maknanya mereka akan bersama berbincang, bersepakat untuk siapa yang seterusnya menjadi khalifah. Jadi waktu tu daripada kelompok Sayyidina Ali yang sokong Sayyidina Ali sebelumnya, keluar beramai-ramai tak puas hati dengan apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali tadi. Golongan ni dipanggil golongan Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Mereka keluar beramai-ramai daripada kelompok Sayyidina Ali. Dan mereka bukan sekadar keluar tak puas hati, bahkan mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Amru bin Al-As. 3 ni mereka kafirkan. Sebab apa mereka kafirkan? Sebab inil hukmu illa lillah. Itu dia orang punya slogan. Tiada hukum melainkan bagi Allah. Mana boleh manusia yang berhukum, dia kata. Allah saja yang boleh berhukum. Ni 3 ni nak berhukum sendiri. Mana boleh? Kemudiannya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Taala turunkan, maka dia adalah orang kafir. Jadi dia terus kafirkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Mereka ni orang-orang yang hebat tau. Khawarij ni kalau ikut hebatnya, mereka ni hebat dari segi Quran. Quran tu ada dekat ujung lidah mereka saja. Mereka rajin beribadat dan mereka rajin baca Quran. Dan mereka ini kelompok yang telah pun disebutkan oleh Nabi SAW bertahun-tahun sebelumnya. Nabi dah sebut akan datang nanti satu kaum yang begitu sifatnya. Dan memang terbukti sifat tu ada pada mereka. Maka sifat mereka adalah orang yang bacaan Quran tu memang lancar sangat-sangat. Hafalan Quran mereka sangat dahsyat. Baca Qurannya rajin. Sembahyangnya rajin. Memang hebat dari segi bacaan Quran dan juga ibadatnya. Tetapi mereka terlalu ekstrim, mereka mudah untuk mengkafirkan orang lain. Jadi orang yang tak mereka nampak tak sehaluan ataupun tak setuju, mereka kafirkan. Ini dipanggil Khawarij. Zaman kita sekarang pun ada yang dipanggil Khawarij moden. Senang nak kafirkan orang yang tak sehaluan, bacaan Qurannya bagus. Tapi orang bertawassul, beristighasah, terus dikafirkan. Terus dia kata sembah kubur dan sebagainya.
Itu Khawarij juga. Maknanya jangan kita tengok orang tu hanya semata-mata kerana bacaan Quran dia bagus, maknanya akidahnya mesti bagus. Tak mesti. Ada orang Qurannya bagus tapi akidah dia problem. Ini contoh akidah problem Khawarij. Jadi bukan maknanya kalau akidah problem tu dia tak kerti baca Quran, dia jadi macam ayapin. Jadi mungkin kita kata yelah dia tu akidah ada problem lah tu. Contohnya jangan kita bayang macam tu je. Jangan kita bayang akidah problem ni bercakap pun tak betul. Tak, kadang-kadang dia bercakap tu hebat dalam agama. Kan? Hebat dia bercakap, tapi akhirnya dia mengkafirkan orang. Dia mensyirikkan orang. Saya pernah dengar sendiri dengan telinga saya seorang imam yang sangat terkenal di Masjidil Haram. Dia sebut dalam khutbah Jumaat. Dia kata, wahai mereka yang bertawassul dengan selain daripada Allah, wahai mereka yang mensyirikkan Allah. Dia panggil. Tawassul dia kata syirik. Terus mensyirikkan. Jadi bahaya benda-benda macam ni. Ini pemikiran-pemikiran ekstrim, orang panggil. Pemikiran ekstrim Khawarij. Yang juga kita panggil Wahabi pada hari ini. Mungkin dia mengajar tu nampak macam lembut. Mungkin bercakapnya lembut. Tapi cuba kita tanya dia betul-betul bab akidah. Nanti sampai satu masa, dia sampai mensyirikkan dan mengkafirkan orang lain. Jadi, ini antara perkara yang dahsyatlah pada zaman kita sekarang pun berlaku. Okey, jadi Sayyidina Kharijah bin Hudzafah ini dibunuh oleh Khawarij tapi tanpa sengaja. Mereka bunuh tu waktu subuh. Waktu subuh, waktu orang nak pergi sembahyang subuh, dia orang ingat ini adalah Sayyidina Amru. Sayyidina Amru bin Al-As di Mesir. Sayyidina Amru memang jadi gubernur di Mesir. Jadi dia nak bunuh Sayyidina Amru sebenarnya. Sebab Sayyidina Amru ni bersepakat kan, 3 orang tadi kan. Jadi mereka nak bunuh Sayyidina Amru, sekali tengok-tengok tersalah orang. Mereka terbunuh Sayyidina Kharijah bin Hudzafah. Antara 3 orang tu siapa yang mereka berjaya bunuh? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saja mereka berjaya bunuh. Sayyidina Muawiyah pun mereka tak berjaya bunuh. Pagi yang sama tu mereka punya kira macam modus operandi kan kita panggil. Jadi memang seorang pergi sini, seorang pergi sini, seorang pergi sini. Tiga orang ni kita kena bunuh pagi ni. Tapi yang mereka berjaya bunuh hanyalah Sayyidina Ali. Bekas pemimpin mereka sendiri juga. Sayyidina Ali. Muawiyah tak dibunuh. Kenapa tak berjaya bunuh? Nak jadi ceritanya, pagi tu Sayyidina Muawiyah tak pergi masjid. Sembahyang subuh. Allah nak selamatkan. Kan? Jadi sembahyang subuh, Muawiyah tak pergi masjid pagi tu. Jadi tak kena bunuh. Dia orang tikam belakang ni. Dia orang tikam belakang. Jadi dia orang tunggu dekat tepi mana perjalanan antara rumah Sayyidina Ali nak pergi masjid. Jadi dia orang sembunyi kan. Dia orang tahu kalau berdepan dengan Sayyidina Ali kalah dia orang. Sayyidina Ali pun pahlawan yang hebat kan. Sama juga dengan Sayyidina Kharijah ni. Sayyidina Kharijah pun pahlawan yang hebat. Jadi kalau nak berlawan berdepan kalah. Tapi dia orang nak bunuh Sayyidina Amru. Sayyidina Amru pun pahlawan yang hebat. Seorang tentera yang hebat. Jadi memang cara nak bunuh kena serang hendap. Serang hendap. Itu je caranya. Jadi oleh kerana tu dah silap orang tu. Sebab serang hendap kan. Dia ingat Sayyidina Amru. Dia tak sempat nak tengok muka dah kan. Serang hendap mana sempat nak tengok betul ke tidak ni. Tak ada. Terus ditikamnya. Rupanya sahabat Nabi yang lain yang bernama Sayyidina Kharijah bin Hudzafah. Jadi terbunuhlah dia oleh Khawarij. Dan Khawarij ni akhirnya membentuk pemerintahan juga. Dia sampai ada khalifah dia sendiri dan sebagainya. Kemudian daripada tu. Okey. So itulah Sayyidina Kharijah bin Hudzafah. Seorang sahabat yang hebat. Pahlawan yang begitu hebat. Okey. Apa kata beliau? Beliau riwayatkan daripada Nabi SAW, Innallaha amaddakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memanjangkan untuk kalian. Amaddakum, memanjangkan ataupun menambahkan ataupun menokokkan. Tamdid ini kita kata tambah panjang masa ataupun tambah sesuatu dipanggil tamdid. Itu sebab dalam tajwid, huruf yang kita panjangkan tu kita panggil mad. Mim dal mad. Mad itu maksudnya kita panjangkan. Madda yamuddu tamdid. Kalau
Kami di Mesir dulu, kalau mereka yang buat masters, dia biasalah faham guna perkataan tamdid. Dalam dekat tempat kita, kita panggil extend. Extend. Kan? Extend semester. Maksudnya, semester ni tak sempat habis aku punya tesis ni, aku kena extend. Extend tu dalam bahasa Arab, tamdid. Tamdid. Jadi, madda yang mudu. Panjangkan. Jadi kat sini sebut menambahkan, yakni menokokkan. Maksudnya daripada 5 sembahyang yang ada, Allah Ta'ala tambahkan pula ada satu lagi. Tambah yang satu lagi tu sunat lah. Sebab dia yang mudu, tambahkan saja. Dia bukannya yang asas. Yang asas yang 5 tu. 5 tu yang wajib. Yang satu lagi ni kira macam tambahan. Okey. Yang tambahan itu pula Nabi kata lebih baik bagi sekalian kamu daripada yang merah daripada unta. Ini rasanya rata-rata di kalangan kita semua tahulah maksud dia. Kan? Humurin na'am itu, humurin na'am, unta merah, dengan erti kata, apa dia? Unta yang paling mahal, yang paling hebat, ataupun kenderaan yang paling hebat pada zaman tersebut. Disebutkan kenapa Nabi mengumpamakan dengan unta merah yang masyhur di kalangan orang Arab. Nak ceritanya adalah benda mahal sangat engkau dapat. Lebih baik daripada engkau dapat sesuatu yang sangat mahal. Unta merah ni antara aset paling mahal lah. Macam tu. Unta merah, kenderaan kita, kereta. Ada ustaz dia terjemahkan lebih baik bagi engkau dari Ferrari merah. Tapi tak juga kata. Ada kereta lagi mahal daripada Ferrari. Tapi senang ceritanya, maknanya kenderaan yang sangat-sangat mahal engkau dapat, engkau akan suka. Jadi tidak, bukan itu. Lebih baik lagi daripada itu. Lebih baik lagi daripada itu apa dia? Iaitu sahabat tanya, apa dia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr. Sembahyang witir. Witir tu waktu dia bila? Antara waktu solat isya', selepas solat isya', antara solat isya' dan terbitnya fajar. Dan ini antara hadis yang menunjukkan afdalnya solat witir. Dan unta merah ni banyak lagi kan hadis-hadis yang lain. Antaranya hidayah. Dan Allah Ta'ala tunjukkan, bagi petunjuk kepada satu orang, dan lebih baik bagi engkau daripada unta merah kan. Allah Ta'ala tunjukkan dengan sebab engkau. La yahdiyallahu bika rajulan. Kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk pada engkau, pada orang tu, pada satu orang dengan sebab engkau. Engkau bawa petunjuk kepada orang. Orang dapat hidayah dengan sebab engkau. Maka lebih baik daripada unta merah. Dan ada yang sebut tunjuk ni bukan sekadar tunjuk, maknanya hidayah tu daripada kafir kepada Islam, bahkan tunjukkan kebaikan. Daripada orang tu tak buat baik, jadi buat baik. Pun lebih baik daripada unta merah. Of course lah. Sebab ganjarannya kan dekat akhirat. Pahala. Ganjaran ke akhirat tentulah lagi baik daripada ganjaran dunia. Ganjaran dunia, walau mahal macam mana pun, nothing kalau nak banding dengan akhirat. Sebab ganjaran dunia tu kan sementara saja. Kalau ganjaran dunia tu dapatlah kenderaan yang paling mewah sekalipun, lama-lama jadi besi buruk juga dia. Ferrari merah lah kita kata tadi. Lepas 50 tahun, dia jadi besi buruk juga. Habis banyak pun jadi bahan antik lah. Tapi antik pun berapa lama sangat. Lama-lama buruk juga dia. Kan ada pemimpin Indonesia baru ni kan, yang kena masuk rumah dia kan penuh kereta antik kan. Tapi akhirnya dirosakkan je. Senang-senang je dirosakkan oleh orang yang tunjuk perasaan tu kan. Demonstran tu. Habis macam tu je. Daripada kereta tu kereta antik, dah jadi kereta buruk. Macam tu je. Sekejap je. Dia simpanlah kereta-kereta tu berapa lama sekalipun. Dia beli mahal, mungkin dia beli sebab kereta antik. Tapi hancur macam tu je. Sekelip mata hancur. Dia pun terpaksa lari. Tak ada kenderaan tu dapat menyelamatkan dia. Dan dia lari pun bukan naik kereta-kereta tu. Dia lari
Dia lari terpaksa naik jet juga kan, pergi ke Singapura. Okey. Tapi senang ceritanya Nabi SAW buat perumpamaan yang senang dipahami oleh orang Arab ketika tu. Orang Arab senang faham lah bila sebut lagi baik daripada unta merah. Terus, kan, hebatnya, macam tu dah. Dengar je terus tercengang lah kiranya kan. Maknanya ada yang lagi hebat daripada tu. Apa? Nabi bagi tahu solat witir. Solat witir. Ini salah satu daripada kelebihan solat witir. Kan? Dan tak apalah cerita solat witir wajib ke sunat tu, tak apalah. Tapi yang pasti je memang solat witir tu sangat-sangat utama dalam Islam. Hadis yang berikutnya juga kita baca pagi ni sebab kita dah sebutkan sikit tadi. Kan? Lepas daripada ni baru bincang tentang bilangan. Hadis yang ke-18. Kejap. Sebelum daripada tu, waktu dia. Waktu kan. Tadi pasal unta merah. Lepas tu waktu dia antara sembahyang isyak sampai subuh. Yang tu, okey, ulama sepakat sembahyang witir hanya boleh dibuat selepas sembahyang isyak. Maknanya kalau belum sembahyang isyak, memang tak ada witir. Itu ulama sepakat. Tak ada sembahyang witir sebelum sembahyang isyak. Itu tak ada khilaf. Tetapi kalau dah subuh, boleh tak witir? Yang itu ulama khilaf. Yang tu ada berbeza pandangan. Sebab kadang-kadang kan kita sembahyang malam, sedar-sedar, dah azan subuh lah. Witir tak buat lagi ni. Macam mana? Kan? Yang itu yang berlakunya perbezaan pandangan para ulama. Mazhab Hanafi, dia kata tak boleh. Kalau dah subuh, dah tak ada witir dah. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mereka mengatakan boleh. Tak ada masalah. Maknanya senang ceritanya, asal waktu tu adalah antara isyak dengan subuh. Itu asal waktu witir. Betul. Dan tetapi boleh untuk kita lakukan walaupun dah habis waktu dia. Kan? Iaitu apabila dah masuk waktu subuh. Maknanya qada lah jadinya. Kan? Jadi maknanya janganlah saja-saja. Bangun pukul 6.30. Sembahyang witir dululah. Sembahyang witir dulu. Dah subuh sembahyang witir dulu. Ustaz kata boleh sembahyang witir dah subuh pun. Janganlah saja-saja macam tu. Ini kita cerita tadi, dia tahajud kan. Dia tahajud tapi sedar dengar azan subuh. Belum witir lagi. Witir lah. Tu boleh. Tak ada masalah. Niat witir. Dia automatik jadi qada kalau dah habis waktu itu aja. Jadi tak ada masalah, niat witir. Niat aja solat witir. Tak ada masalah. Kalau kita baca dalam mazhab Hanafi, walaupun dia kata sampai waktu subuh je, tapi bagi dia orang kan, bagi dia orang tetap kena qada witir tu sebab bagi dia orang wajib kan. Jadi lebih kurang sama juga akhirnya. Qada solat malam boleh dibuat walaupun pada waktu siang. Dalam mazhab Syafi'i boleh qada, tak ada masalah. Boleh. Kalau solat jamak qasar buat waktu maghrib lepas solat isyak, jamak tu boleh tak buat solat witir walaupun tak masuk waktu isyak. Okey. Jadi macam kita sebutkan berkaitan dengan solat tarawih.
Sama juga dengan solat witir. Dia solat malam ni, konsep dia adalah apabila dilakukan solat isyak. Bukannya apabila masuk waktu isyak. Tengok hadis ni. Ma baina solatil isyak. Bukan ma baina waqtil isyak. Ma baina solatil isyak. Antara solat isyak dengan subuh. Dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar. Maknanya waktu dia yang asal bermula selepas perbuatan solat isyak. Nah, katakanlah dia belum sembahyang isyak sampailah pukul 4 pagi contoh. Boleh ke tidak dia nak sembahyang witir? Tak boleh, dia kena sembahyang isyak juga. Sebab ba'da salatil isyak, selepas sembahyang isyak. Tapi yang khilaf bila yang afdal. Ada khilaf pula. Kan? Adanya buat dulu ke, buat tengah malam ke, buat ujung malam ke. Yang tu tak apalah, itu bincang nantilah. Kan? Tetapi yang pastinya mesti selepas daripada perbuatan sembahyang isyak tu. Tak boleh sebelum. Walaupun dah lewat malam. Walaupun dah pukul 4 pagi. Jangan buat witir dulu baru sembahyang isyak. Seperti mana orang yang sembahyang tarawih tak sembahyang isyak, tak sah sembahyang tarawih dia. Kan macam kita sebutkan sebelum daripada ni kan, ada orang yang salah faham kan. Dia pergi masjid, dia terus sembahyang tarawih. Padahal belum sembahyang isyak lagi. Sebab apa sembahyang tarawih? Sebab imam dah start tarawih, dia kata. Jadi dia pun nonong, dia ikut dia imam sembahyang tarawih. Padahal tak isyak lagi. Dah habis tarawih baru dia sembahyang isyak. Tak boleh. Kan? Kena sembahyang isyak dulu. Sembahyang malam memang konsep dia adalah selepas perbuatan solat isyak itu. Bukan selepas waktu. Tapi selepas perbuatannya. Maksudnya mesti buat dulu solat. Baru boleh solat malam. Tengok soalan jap. Masjid tak buat live dekat Facebook. Nakal dia orang ni. Ini yang jadi saya kadang-kadang kena buat sendiri. Dah dia live dekat Facebook dia, Facebook masjid, tapi tak live dekat saya punya FB. Sedangkan kita dah letak jadi admin. Okay dah, tak apa. Dekat FB masjid ada, tapi tak ada soalan. Okey. Ada soalan? Pasal bilangan witir apa semua tu nanti ya. Itu nanti minggu depan insya-Allah berkaitan dengan bilangan witir, lepas tu waktu witir. Waktu bila nak maknanya warna yang lagi afdal, nak semayang dulu ke, nak tidur dulu ke. Panjang lagi lah perbincangan tentang witir ni sebenarnya. Sampai mana lah? Sampai hari 30 sampai hari 30 masih solat witir lagi kan. Hari 31 baru semayang duha. 31, 32. Sekarang kita baru 18. Okey, 18 tadi kita dah baca, kita baca dah sikit. Saya sambung sebelum kita bertutup. Wa Nabilah ibni Buraidah an Nabihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Itu yang saya sebutkan tadi di awal. Iaitu witir itu adalah hak ke atas kita semua, maknanya hak wajib. Maka siapa yang tidak berwitir, maka bukanlah dia di kalangan kami. Ini hadis ni kita dah baca tadi lah. Dan saya dah sebutkan tadi, walaupun tak baca dia punya riwayat dia, tapi kita dah sebutkan tadi. So minggu depan insyaAllah kita masuk hadis yang ke-19. InsyaAllah.
Saya sebutkan semalam dalam kelas hadis. Saya kata walaupun Nabi SAW lahir itu 1400 tahun yang lalu, tetapi kita dapat nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita masih lagi dapat belajar dan mendengar sabda Nabi SAW. Dan 1500 tahun yang lalu, tapi kita masih dapat. Itu kan nikmat yang sangat besar tu. Dan yang tak dapat pada orang lain, pada umat yang lain tak ada. Kalau kita tengok pada golongan macam apa, orang Kristian, orang Yahudi kan, dia orang tak dapat maknanya kumpulan kata-kata Nabi mereka contohnya kan, tak ada. Kalau ada pun terlampau sikit, yang dah dicampur adukkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin yang digelar pemimpin agung dunia yang lain pun berapa banyak sangat kata-kata dia yang dikumpulkan. Habis banyak pun mungkin ada satu buku kecil lah. Tak payah lama-lama, 1500 tahun yang dulu. Katalah kita kat Malaysia, kita ada bapa kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman. Pun kata-kata beliau, berapa banyak sangat yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan, yang diriwayatkan. Satu persatu. Saya mendengar daripada bapa saya mendengar daripada bapanya, daripada Tunku Abdul Rahman, beliau berkata. Kalau ada pun, siapa Datuk engkau, aku boleh percaya ke? Contohnya. Ya ke Datuk engkau dengar daripada Tengku? Contohnya. Tak ada. Dari segi sahihnya sanad tidak ada. Sahihnya sanad hanya ada pada hadis Nabi SAW. Ilmu sanad yang panjang lebar. Kemudiannya itulah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW ni, dan memang ada pada baginda SAW sahaja. Jadi ini antara perkara yang patut kita syukuri. Kita syukur sangat nikmat Allah Ta'ala beri pada kita semua. Jadi ini antara cara untuk kita sambut Maulid Nabi SAW sebenarnya. Dan salah satu daripada nikmat yang besar yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita semua. Jadi kita syukuri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa orang banyak tanya soalan ni? Tanya lagi. Boleh atau tidak buat solat witir lepas solat jamak takdim masih dalam waktu maghrib? Tadi kita dah jawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birida minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti biasa, tabung aktiviti pengimaran dan bangunan Masjid Ridwan dilakukan oleh anak-anak Tahfiz Ar-Ridwan.